Ni ada tester. Allah. Aku bagi kau tak makan. Dia nak tester, nak try. Tinggal shawarma yang lagi. Sekarang saya menyediakan shawarma grill dan kebab Turkish. Punya 5 ke 7 pilihan yang berbeza-beza. 12 bahan dalam satu hidangan. Ini makan, ingat Tuhan. Saya ni kalau tak demand ada juga dah sebab ada. Okey, nampak. Fresh-freshnya nak sos tak? Sudah ada orang tak buat selesai.
Harap pindah. Nama saya Puan Kalsum Meki Muhammad. Nama kedai saya Cempedak Viral Crispy TTDI. Tatapan Diraja. Apa ni untuk bazar Ramadan ni? Cempedak goreng madu. Saya tepung ni asalnya daripada lahan arwah mak mentua. Lepas tu saya gabung dengan resepi saya. Kita pengguna tepung biasa je. Cempedak ni kita ambil di Pahang tau. Satu hari dia, seminggu tu hari-hari bergantung lah dia datang. Lepas tu kita jual satu set ni RM10. Ada 6. Start daripada pukul 3 sampai berbuka puasa. Setakat ni Alhamdulillah lah datang daripada customer yang baru datang ataupun mau singgah ke pasar bazar Ramadan TTDI. Harap bolehlah jemput datang ke bazar dengan hidangan yang pelbagai. Termasuklah cempedak goreng crispy. Yang ni satu, yang RM12 bang. Yang ni? Yang ni RM7, yang ni RM10, satu tu RM12. Ring ni RM7 bang. Bagi ini RM7. Ini satu Ayam pecik ah. Saya suka kat ayam pecik, ayam pecik. Neapolitan pizza. Nama saya Afiq dari Pizza Bara. Kita ada macam-macam cawangan. Tapi sekarang bazar ni kita buka sini lah. Main kita dekat Penang. Penang ada 3. Negeri Sembilan pun ada. Terengganu ada. Kalau untuk bazar ni kita buka 4 menu je. Ada Wagyu, kaya and cheese. Budak-budak suka lah manis-manis. Ada lamb alfredo. Lamb alfredo ni personal saya punya favourite lah. Dia ada mushroom soup. Lepas tu ada Hawaiian chicken. Kalau Wagyu full pizza RM49. Kalau slice RM6.5. Kaya and cheese full RM20. Slice RM2.5. Lamb alfredo full RM40. Slice RM5. Hawaiian chicken RM28. Slice RM3.5. Biasanya kalau kat kedai kita pakai kayu api tau. Kita memang pakai kayu 100%. Tapi kalau dekat bazar ni kita pakai gas lah. Susah nak angkat kan. Kenapa orang kena datang sini? Sebab pizza ni memang the best lah. Kita buat ala-ala kayu api. Neapolitan, ala-ala Neapolitan. Memang texture je nice lah. Boleh tengok crust semua. Ramai orang compliment kita dekat dough lah. Orang kata bawa balik rumah dah sejuk pun tapi dough still rasa lembut, nice. CIMB Auto. Anda berbelanja RM30 ke atas, boleh menetapkan hadiah di bawah kebas CIMB di bawah tutup gerbang.
Jual temikai. Air temikai kita ada cup, kita ada botol, kita ada plastik. Boleh dapat kat sini. Ini fresh-fresh baru potong je. Saya ni kalau tak demand ada buat supaya ada. Okey, nampak? Fresh-freshnya boleh datang ke Bazar TTDI. Gerai nombor 35. Terima kasih banyak-banyak. Satu jam banyak ni, Kak. Okay, kita orang dekat Smoke Grilla. Hari ni kita ada smoke beef brisket. Smoke beef brisket yang kita dah smoke for 14 to 15 hours dekat kedai. Tinggi protein, orang tanya brisket ni bagaimana? Bahagian dada lembu. Smoke Grilla kalau full line up, kita ada short ribs, kita ada pull lamb, smoke pull lamb. Lepas tu kita ada Bomberman iaitu beef slider. Yes. Setiap pembelian yang datang ni, yang korang beli, free of charge, roasted potato. Sambutan di Bazar Ramadan TTDI, macam tahun lepas kita di Bazar Melawati, rasanya acceptance orang di Bazar Ramadan TTDI ni, orang lagi suka dengan menu-menu macam ni. Kita tak boleh nak bandingkan, kita tak boleh nak samakan. So setiap orang ada preference masing-masing. Tapi kalau when it comes to bila kita datang ke Bazar Ramadan TTDI, kita dah ada kita regular customer yang datang, dia dah tahu dah, okay, dek nak 300, dia nak 400, dia nak 500. So dia dah tahu dah. Memang minimum order kita adalah 100 gram untuk smoke beef biscuit, untuk pull lamb. Inilah di mana sebenarnya lahirnya Picasso. Sebab ada orang dia suka honey glaze punya flavor, ada orang tak berapa suka. So kita tengok kalau orang tu suka, kita lebihkan lagi. Ada orang cakap boleh tak asingkan. Sebenarnya bukan kita tak nak asingkan, tapi bila honey glaze tu dia dah bercampur dengan smoke tu, dia punya flavor tu lagi naik. So daging dia tak kering. Pencinta daging, tak kira lah lembu atau kambing, kalau nak cari berbuka puasa dengan apa, daging especially brisket, pull lamb dengan short ribs, datang ke Smoke Grilla lot 137 depan dengan Coffee Cartel. Cari kami Kita akan bagi potato, roasted potato free. Roasted potato kita bagi free je. Lihat-lihat je. Bos kat sini, jangan kacau bos.
Nama saya Muhammad Nazmi bin Nazaruddin, berasal daripada Gombak Utara, Selangor Darul Ihsan, dan kini kami berada di Damansara Taman Tun Dr. Ismail, Bazar Taman Tun TTDI T20. Sekarang saya menyediakan shawarma grill dan kebab Turkish, punya 5 ke 7 pilihan yang berbeza-beza, 12 bahan dalam satu hidangan. Ini makan ingat Tuhan. Kalau kita bermula dengan paling dominan kami ada daging. Lepas tu kita ada ayam dan juga kambing. Kita ada campuran siri. Boleh campur ayam dan daging. Boleh campur kambing dan daging. Boleh campur all in. Yang kami tengah buat dan masak sekarang ni adalah daging kami. Ini masih lagi dalam well done. Belum lagi well cook. Yang ni ayam kami. Ayam pun dah siap. Alhamdulillah ni untuk well cook. Dan ini pun daging. Sepatutnya sini ada sebahagian kambing. Tapi ruang kami tak cukup besar, disebabkan itu juga lah kami tak dapat nak buat kambing buat masa sekarang. Kita nak siapkan dulu daging, letak di sini, barulah nanti kita akan patah balik untuk buat daging dan kambing. Berulang-ulang kali lah rotation yang macam tu. Tentang preparation, kita marinate berhari-hari yang lalu lah. Lagi lama, lagi sedap dia punya rasa perapan. Tapi kalau tentang pengurusan daripada setiap harinya bazar, bermulanya pagi. Barang semalam dilarang keras bawa ke hari ni. Tak habis malam, kita lambung tepi. Hari ini kita bawa barang baru, kita bagi segar-segar untuk pengunjung-pengunjung yang hadir ke Taman Tun Dr. Ismail. Jangan lupa datang ke Taman Tun Dr. Ismail, Jalan Fuad 2 bertempatnya di Damansara ini. Cari je The President Abang Kopiah Putih, bawakan shawarma grill. Resepi 100%, resepi seria. Saya jamin bang, abang dan akak belum pernah rasa. Rasa sekali, kenyang, cover sampai moreh bang. Okey, untuk tahun ni kita ada perbezaan sikit. Kita bawa pasrami. Okey. So, kita ada pasrami sandwich. So, menu-menu yang lain kekal seperti biasa, mac and cheese, brisket, lamb rib dan juga back ribs. Kita punya signature every year. Okey, so untuk pasrami sandwich ni seminggu sebelum Ramadan kita dah prep in advance lah. Sebab pasrami ni nak kena brine 7 hari. Okey, so dalam pasrami kalau untuk restoran kita jual 49.9 sebab pasrami dia 200 gram. Tapi untuk bazar kita jual RM30 saja. Dia punya pasrami 100 gram. Lepas tu dia ada organ mustard, dia ada pickle, dia ada Russian dressing dan juga melted cheese. Okey, kepada siapa yang tak try lagi pasrami sandwich di restoran, boleh datang ke Bazar Ramadan TTDI. Buat pertama kalinya kita bawakan pasrami sandwich di Bazar Ramadan TTDI.
Okay, cheers. Hi, welcome to Madam Julie Station. Kita ada Zeppel Kasturi, okay? Tembikai fresh. Ni air apa ya? Ni lemon pudina soda. Ini tea Thai. Yang ni tea Thai. Alright. This one special. Special daripada Madam Julie. Iaitu Katira Johor. Vanilla blue. Coklat lele. Mari kat sini. Okey, yang ni mixed fruit. Bermacam-macam buah ada. Okey. Yang ni green tea. The last one cabaang from Thailand. Cabaang kita guna gula merah. Peace. Kita menggunakan one size big cup. One size only, big cup. Harga dia berbeza-beza lah. Kalau macam mixed fruit ni RM10, one cup ni. Okey. Dan tembikai RM10. Katira RM10 dan cabaang RM10. Yang lain semua RM8. Alright. Nak tanya cakap pasal berapa lama ni, saya dah 20 tahun. Ya, 20 tahun. Best, saya enjoy dengan apa yang saya buat. Marilah datang kat TTDI. Jangan lupa pergi dekat kedai Madam Julie Station, Air Balang Padu. Strawberry chocolate, pistachio. Elmet, ni ada biru juga. Okey, nama kedai ni Beef Roti. Okey, kita orang kalau ikutkan daripada Kelana Jaya lah, Bazar Kelana Jaya untuk tahun lepas. Tapi tahun ni kita orang masuk ke Bazar TTDI dan kita orang ada jual beef roti, ada 4 pilihan. Ada lamb, chicken, chicken, lamb, fish dengan beef. Ada 4. Okey, kalau untuk chicken kita ada sos dalam tu, kita ada isi sos carbonara chicken lah. Kalau macam beef, kita ada isi sos Big Mac. Kalau macam lamb ada Casablanca. Kalau macam fish tu macam sos mushroom lah gitu. Kalau ikut harga, chicken RM7, beef RM8 and lamb RM12 lah. Semua ni buat sendiri daripada rumah. Ya betul, buat sendiri. Mula-mula dough tu dia buat macam daripada dough roti canai lah. Lepas tu kita orang isi sos. Macam kalau beef tu isi sos Big Mac and isi daging dalam tu. Lepas tu kita orang gumpal-gumpal dia jadi macam roti bom gitu. Tahun yang pertama lah. Kalau ikut Taman Kelana Jaya tu sebelum-sebelum ni dah ada lah. Yang ni first time masuk. Crowd sini kita orang rasa macam lagi ramai and tak kisahlah untuk keluarkan duit. Hari first dengan hari kedua tu setakat ni laju je lah untuk jualan. Cuma hari ni macam slow sikit. Mungkin untuk hari orang kerja gitu. Siapa yang macam tak tahu nak beli, nak pergi, nak singgah ke bazar mana, saya sarankan pergi bazar sini lah. And singgah ke kita orang punya kemah ni, beef roti, insyaAllah sedap lah. And kalau sejuk kat rumah boleh panaskan. And rasa dia still sama.
Okey, terima kasih. Ini dah kepak boleh. Alright. Ada Dal, buat kata Dal. Ini kata Dal Melayu punya. A punya. Sekarang ni kita berada di Taman Tun Dr. Ismail, yang mana kita berada di gerai nombor 76 dan 77 bersama dengan Brani Haji Ali Batu Pahat 40 tahun, dengan ada lebih daripada 8 menu yang kami sajikan. Original Batu Pahat punya, datang beramai-ramai. Yang paling best kita ada best seller kami iaitu Brani gam ayam dan Brani gam kambing layer. Kita ada lamb shank kat sini, kita ada ayam kuzi, ayam masak merah, ayam bawang, daging masak hitam, kambing Brani, kambing tanam dengan ayam tanam. Alright. Okey abang, saya siap. Daging apa? Abang ni? Kambing tadi, kambing gam. Kambing gam. Kambing gam satu. Oh, besar punya bang. Rezeki abang ni. Hui. Tak tidur malam ni. Tadi abang bagi apa kuadal abang? Kuadal. Kuadal. Ha. Boleh halal. Halal. Abang nak telur tak bang? Baru ada sur bang. Telur mau. Telur? Ha. Boleh lah. Boleh Kita memang khas datang ke sini ni untuk apa ni? Untuk meniaga nasi Brani saja. Dah kali kedua dan sangat memberasankanlah orang Taman Tun ni. Okey, nasi safran ni kita masak dengan pakai dia punya apa ni? Bunga safran. Dia bila kita makan dia akan rasa agak-agak wangi-wangi bunga sikit. Kalau gam ni kita masak dengan rempah ratus Brani yang kita layerkan dia untuk pastikan dia punya 2 kali masalah kita buat. Jadi dia akan lembut gam ni. Okey, sesiapa yang datang ke Taman Tun Dr. Ismail, bazar yang terbaik di Selangor ni, jemput dan datang ke gerai kami Brani Haji Ali Batu Pahat. Kita ada 2 jenis Brani, gam dan safran. Jemput datang beramai-ramai. Namun, setelah beberapa hari berlalu, keadaan suamiku yang terhadap saya memanggilnya berkali-kali. Hanya sebelah matanya sahaja yang gerak-gerak, tanda mendengar dan memahami kelakuanku. Aku yang tidak selera hanya menjalankan makanan dan minum saja. Sepanjang perjalanan lebih kurang berkali-kali, aku sempat mengganggu tetapi panggilan itu tidak terjadi. Misalnya depan ke depan. Sekali dalam semua ada. Melihat saya tidak upayaan. Aku menyarankan agar kau membawa ke hospital. Apalah daya. Hai, saya Yati daripada Yati Kopitiam. Kita dekat Bazar TTDI. Hari ini kita ada 2 menu. Kita ada cucuk udang crispy. Kita serve sekali dengan kuah kacang dengan sos Thai. Kita ada cucuk bilis. Kita ada cucuk udang galah juga. Kena datang kena try. Ini kita punya specialty dekat Kopitiam. And then kita dekat sebelah pula pun kedai kita juga. Kita ada kopi Hainan dan kita ada teh ais Hainan sedap. Kita punya cucuk udang kita memang goreng fresh dekat bazar. Kita bawa adunan daripada kedai dan kita goreng fresh. Ini chef kita, Chef Anga. Chef Anga akan goreng. Ini kita punya cucuk udang.
Ya, dalam box ni kita ada bagi sekali dengan sos Thai dengan kuah kacang. Satu box macam ni kita jual RM10 sahaja. Ini merupakan tahun pertama kita untuk jual cucur, tapi sebelum ni kita memang ada dekat sini, kita jual nasi tomato tok andak juga. Yeah. Okay, buat masa ni semua suka. Kalau customer kita yang Chinese, diorang datang dan diorang terus try dekat sini, diorang memang suka sangat-sangat dan diorang confirm beli. Pada semua kita datang ke Bazar TTDI dan singgah ke Yati Kopitiam. Try kita punya cucur udang. Dia nak gambar pula. Ini kedai ikan bakar meletup TTDI sudah viral 20 tahun dah. Lama dah. Niaga sini 20 tahun lebih dah. Daripada tahun 2000 kot dah. Lama dah. Ini ikan bakar Portugis style ni. Jenis ikan siakap, terubuk, tilapia, kembung, keli, sambal buat sendiri, marinate sendiri. Dia punya apa? InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bangga. Apa ya? Sedapnya. Fresh. Kita kena rasa dah dia. Ha? Boleh. Baik abang ni ambil gambar. Merci. Buat apa ni? Masak. Special dia chicken dulu. Okey. Ada yang sos sekali asyik. Boleh campur. Mana boleh susah sampai sini ni? Kotak RM6. Singgah. Boleh campur dua goreng. Bang, tinggal bang. Punya pasta goreng. Saya berniaga kat Raja Murtabak bang. Special dia ada daging special cheese dengan daging special bang. Dia double tapi lagi besar bang. Memang tabur lebih dia punya daging ayam bang. Ada kambing bang. Kambing special dengan kambing special. Memang banyak bang. Sedap. Siapa yang belum datang lagi kena datang Raja Murtabak sekarang kat TTDI. Kuah dia ada kuah kari dengan kuah bawang. Minta yang mana-mana kita boleh bagi. Harga daging dengan ayam biasa RM8.
Kalau untuk daging ayam special 18. Kalau daging ayam special cheese ada 23. Dengan kambing special cheese ada 30. Kalau kambing biasa 25. Mai singgah, popia basah, rata banyak. Mai singgah, popia basah, rata banyak. Terima kasih tuan. Kedai nama Smash Burger, depan ayam kepuk Top Global dengan Coffee Cartel. Kita ada the classic Smash Burger lah, that's just patty and cheese. And then we have with mushroom, sauteed mushroom and onion. Kita ada beef bacon and egg. And we also have the double cheeseburger dengan beef bacon. Yes. Also the grilled chicken. Alhamdulillah, very good. Very good. We have our loyal customers every year yang kita insyaAllah jumpa setahun sekali and yet they still remember us and we remember them. Semua patty buat sendiri, buns kita bukan off the rack, memang ada orang buatkan. The sauces as well. You guys yang tak tahu ke bazar mana, come over to Bazar Taman Tun Dr. Ismail. We have 140 vendors. I'm selling smash burgers here, depan ayam gepuk Top Global. Monday to Saturday, 3 p.m. until buka time. See you guys!